Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam maju juhur. Yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, hadirin hadirat serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Sebelum saya memulakan bicara yang penuh makna ini, izinkan saya membuka tirai dengan serangkap lagu. Pergi ke taman, memetik melati putih harum berseri. Marilah kita sama hayati kisah wanita luhur pekerti. Marilah kita sama hayati kisah wanita luhur pekerti. Hadirin sekalian, pada hari ini izinkan saya menyelusuri sebuah kisah yang bukan sekadar cerita, tetapi satu lautan pengajaran yang bertajuk Fatimah Az-Zahra, simbol keteguhan iman. Fatimah Az-Zahra merupakan puteri bongsu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan cahaya keimanan. Sejak kecil, beliau dididik dengan akhlak yang mulia, kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Walaupun usianya masih muda, namun jiwanya matang menghadapi ujian kehidupan. Besar bukan pada usia, tetapi pada kekuatan iman di dada. Hadirin yang dihormati, Fatimah menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya dihina, disakiti dan diperlakukan kejam oleh kaum Quraisy. Setiap hinaan itu bukan sekadar menusuk telinga, tetapi menikam hati seorang anak yang penuh cinta. Namun, beliau tidak pernah berpaling. Sebaliknya, beliau berdiri teguh di sisi Rasulullah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilumuri dengan kotoran. Fatimah datang membersihkan ayahnya dengan tangan yang kecil. Air matanya gugur tanpa mampu ditahan. Namun, dalam tangisan itu tersimpan kekuatan iman yang luar biasa. Air mata boleh jatuh, tetapi iman tidak boleh rebah. Luka boleh berdarah, tetapi jiwa tidak boleh menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah hendak menghapuskan dosa dari kamu, wahai ahli bait, dan menyucikan kamu sesuci-sucinya. Inilah bukti kemuliaan Fatimah Az-Zahra di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan bukan kerana keturunan semata-mata, tetapi kerana iman dan kesucian jiwanya. Rakan-rakan sekalian, Fatimah tidak hidup dalam kemewahan walaupun beliau anak Rasulullah. Beliau mengisar gandum dengan tangannya sendiri, mengurus rumah tangga tanpa mengeluh dan membantu suaminya dengan penuh keikhlasan. Tangannya menjadi kasar, badannya penat,
Bahunya memikul beban kehidupan yang tidak ringan. Namun, tidak pernah sekalipun kita dengar keluhan keluar dari bibirnya. Kerana hatinya sudah cukup kaya dengan iman. Fatimah ialah seorang isteri yang taat kepada Ali bin Abi Talib dan sentiasa menyokong suaminya dalam susah dan senang. Beliau juga ibu yang penyayang kepada Hasan dan Husin serta berjaya mendidik mereka menjadi generasi yang hebat dalam Islam. Hadirin sekalian, apakah rahsia kekuatan Fatimah Az-Zahra? Jawapannya ialah iman yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap kesusahan, beliau bersabar tanpa putus asa. Dalam setiap kesedihan, beliau menangis hanya kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala mereka tanpa batas. Daripada kisah ini, kita dapat belajar bahawa pertama, kita mesti tabah menghadapi ujian hidup walau seberat mana dugaan. Kedua, kita perlu menyayangi ibu bapa sepenuh jiwa dan pengorbanan. Dan ketiga, kita perlu kuatkan iman dalam diri agar tidak mudah hanyut. Kerana tanpa iman, kita mudah rebah. Tetapi dengan iman, kita mampu bangkit walau berkali-kali dan terus melangkah walau dunia tidak berpihak kepada kita. Hadirin yang dihormati, Fatimah Az-Zahra bukan sekadar seorang wanita biasa, tetapi simbol keteguhan iman yang sebenar, yang mengajar kita erti sabar dalam derita dan erti kuat dalam kelembutan. Marilah kita mencontohi beliau dalam kehidupan seharian. Fatimah Az-Zahra wanita mulia, tabah hatinya menempuh derita, air mata kuatkan jiwa, iman teguh menjadi permata. Sebelum saya mengakhiri syarahan, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Iman teguh di dalam dada, tidak goyah bila diuji. Walau hati pernah terluka, tetap bangkit mencari redha ilahi. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sampai di sini saja syarahan saya. Izinkan saya mengundur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.